Korang cuba tengok ni bila aku bagi signal, aku akan nampak kamera ni macam biasa dah. Dan ini saja aku punya indikator yang aku bagi signal. Okay, tapi bila aku pakai benda ni, commander ni, untuk aku powerkan lagi, untuk aku enhance lagi sistem Tesla ni, aku boleh buat, nampak tak? Aku punya strip tu tukar jadi hijau juga bila aku bagi signal. Dan dia separuh je. Sebab aku bagi ke kiri kan, kalau aku bagi ke kanan, belah kanan pula yang akan warna hijau. So daripada sini, kalau pandangan aku daripada depan ni, aku boleh tahu yang aku tengah bagi signal belah kanan lah. Okay, so tak perlu tengok sini pun, tak apa juga. Benda ni juga terpakai untuk blind spot. So biasanya blind spot aku belah sini. Dia akan keluar warna merah kecil ni macam dalam video aku tunjuk ni. Okay, dan kadang-kadang tak perasan sebab dia punya merah ni kecil sangat. Tapi bila aku ada sistem ni, aku boleh enhancekan dia. Daripada nampak dekat sini sahaja, aku bagi signal, dekat belah sini pun dia tukar lampu warna merah. So bila aku tengok depan, aku tahu dekat belah kanan aku ni ada kereta, so aku tak boleh nak masuk ke kanan. Contoh macam dalam video aku tunjuk ni. Cara nak set up senang je. Bila korang dah ada commander nanti, korang akan ada apps macam ni. Dan juga korang boleh adjust dekat sini je. Nak tukar hazard light boleh, turn signal boleh, termasuk sekali dengan blind spot. Kalau korang nak, korang pergi dekat profile aku dan juga korang masukkan kod untuk dapat 10% discount. So memang satu upgrade yang memang korang takkan menyesal. Sebab lagi banyak yang korang boleh main.